sebaik tak dengan suara ni tadi. Wow. Okay. Nak panggil nama pendek apa? Via. Via. Okay, Via punya confidence level luar biasa Dah makan traffic ke? Dah. Habis tu betul saya kunyah macam bergula. Itu dia. Korang kena percaya betapa confidentnya apabila anda berada di atas pentas. Okey, sekarang ini kita nak mulakan kita punya sesi bersama dengan kita punya juri. Tapi sebelum tu, business cardnya. Kalau ada apa-apa nak panggil untuk show, boleh? Artis saya. Okey. Kita punya dekat dalam kata Datuk AC punya lagu ke tadi awak nyanyi? Ya, betul. Oh, yang sebelum tu lagu Datuk Syafina Lagu mak dia. Dia sebelum tu lagu mak dia, Jello. Jello boleh pun boleh. Okeylah. Sekarang ini awak dah ada business card. Okey, awak akan tahu kenapa saya minta business card awak ini. Nanti di hujung nanti saya akan beritahu kenapa. Tetapi sebelum tu nak tanya, awak nak mute tak mic sesiapa? Tak, untuk minggu ni tidak. Sebab kita ada Datuk AC yang akan bagi komen. For semua, terima kasih atas nyanyian lagu Silorita tadi. Alright, okay, saya bangun tu bukan sebab apa. This is like this. Show ni bukan pasal siapa nyanyi pitching paling tinggi atau nyanyi yang terbaik mungkin, sebab ini stage performance. Ada perbezaan. 40% nyanyian, 60% kepada management. What you have done up there nampak keserasian bersama dengan manager dengan persembahan sebentar tadi. Alright? Kenapa saya cakap itu? Sebab hasilnya menghiburkan. Kita nak orang terhibur. Alright? Kita tak nak ada orang fikir, oh ini tak bagus. No. Kita nak orang terhibur. So make sure bila you perform atas pentas, make sure orang dalam TV dan juga di dalam auditorium ini happy dengan performance you. Great job. Vocal nice. Persembahan bagus, expression ada, good job manager, and Wira, apa nama tadi? Wira? Via. Tak dengar. Tak dengar tu tua. Aduh, tua tu sakit sikit rasanya. Tua tu sakit sikit rasanya ya. Okeylah, sebelum kita teruskan kita ini ucapkan terima kasih, tahniah kepada awak Syabas. Okey. Alright, so saya boleh teruskan? Okey. Ini dia tepukan untuk Ani Bayuni dan juga Via.